semata-mata, tetapi mencerminkan keutamaan kerajaan dalam memastikan kebajikan rakyat sentiasa terpelihara sejajar dengan aspirasi Malaysia Madani yang menjunjung nilai perpaduan, keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Bagi peringkat sekolah, kita telah pun mengadakan pelbagai aktiviti yang menarik sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak terhingga, Ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah pada kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sempena majlis penutupan bulan kemerdekaan peringkat sekolah kebangsaan Parek 6 bagi tahun 2025 ini, kami memohon ihsan daripada-Mu, Ya Allah, agar Engkau kurniakan kepada kami nikmat kesejahteraan dan keselamatan yang berterusan. Baik, saya rasa itu saja ucapan pada hari ini. Sebelum penutup, terima kasih kepada guru-guru yang telah berlumus dengan persiapan pada hari ini, bermula daripada awal Ogos yang lepas. Mudah-mudahan segala usaha guru-guru yang diperlukan kuasa dan penyelaras, mudah-mudahan ianya semuanya letakkan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi akhirnya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana yang comel? Murid ke? Gurunya ke? Umi-umi ke? Memperaga confession. Pandai juga pandai. Kipasnya. Apa tu dia tulis? Handset. Dia nak tembak siapa tu? Oh, mati dah semua. Payung. Cantik payung. Payung jaga. Orang gemilang ni laju. Harumah Malaya. Cantik kau bulan dia. Tunjuk kau bulan tu. Petang ni kita terbang kan bawah petang ni. Dia ditulis 98. Tepuk lah. Bagi mereka, tinggal mereka. Okey, stres lah. Kelas apa ni?
Sopan santun anak melayu, senyum terukir bila disapa. Cikgu Nur Nadia Hamzah. Sebab kriteria lah bangsa lain kan. Misah Rohani. Semalam dia pergi negara China untuk berbaju. Sekian, salam hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.